Okay, dah lama kita tak buat vlog makan-makan kat Imat. Jom hari ni kita makan dekat Imat. Kira tak tahulah ini menu baru ke tak, tapi baru nak try. Oh, lepas tu Imat baru keluarkan air-air macam perisa-perisa macam ni korang. Macam sedap. Tapi suami saya tak bagi beli lagi. Nanti kita try next video. Okay, kita beli roast tteokbokki. Rasa dia dah lama tapi Aku baru try. Serius aku baru try. Tengok ni. Nampak menyelera. Mananya nampak menyelerakan korang. Serius. Makan panas-panas pula tu. Okay. Aku jujur aku rasa lah. Aku makan benda ni. Aku rasa macam makan ramen carbonara. Yang warna pink tu. Sedap. Oh dan tengah makan tu mandu sampah. Bulgogi beef mandu. Waktu panas dia sedap je. Dia rangup je. Lepas tu kita cincang sekali. Dapat rasa pedas-pedas sikit. Rasa dia sedap weh. Penuh. Serius. Aku rasa tak puas je. Rasa nak beli 2 atau 3. Itu je lah kot. Ini antara saya beli bulgogi beef mandu and juga tteokbokki roast. Itu je lah kot video kita. Okay, bye. Next video kita nak try air pula. Okay, bye.